Tapi yang masalah bila tak setuju maki orang. Wah. Bila tak setuju kan kafirkan orang. Arab kata darabani wa baka, syatamani washtaka. Dia pukul aku, dia menangis, dia maki aku, dia mengadu. La ilaha illallah tak cukup. Asy'ariyah Maturidah. Wujud bila makan atau semua geng tak nak makan. Alhamdulillah saya tak tengoklah orang sunnah duk kafir-kafir orang ni. Dia tak mau takwil ke? Dia Allah laisa kamitsli syai', dia yang cukup. Dia tak mau nak kata kak dia tu mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Dia yang pandai-pandai pergi buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang sanggup bermusuh hanya kerana berbeza pendapat. Ada yang mudah melabel sesat, malah ada yang berani mengkafirkan saudara seagama. Persoalannya, adakah ini benar-benar ajaran Islam? Dalam ceramah kali ini, Dr. Mazah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW mengajar kita untuk menjaga perpaduan umat walaupun wujud perbezaan pandangan. Dengarkan penjelasan penuh hingga akhir kerana message ini sangat penting untuk kita semua. Jom kita simak videonya dari sekarang. Allah Subhanahu wa taala tak jadikan kita berfikir sama. Memang kita berfikir berbeza. Tetapi Nabi SAW menjadikan kata man akal man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa muslim. Siapa yang semayang-semayang kita, makan makanan menghadap ke kiblat yang sama dan makan sembelihan kita, dia muslim. Kita mungkin tak setuju dengan dia beberapa perkara. Kita bukan nak bersatu ummah ni, maksudnya jadi semua umat mesti bersatu pakai baju hijau, bukan macam tu. Waktu pun pakai baju kuning kan, bukan macam tu. Kita bersatu pada perkara usul dan kita mungkin akan berkhilaf dalam benda-benda tertentu. Khilaf kan, tak setuju dengan entah. Tak apa. Tapi yang masalah bila tak setuju maki orang. Bila tak setuju kan kafirkan orang. Kadang-kadang ada orang ni masalah. Saya tengoklah. Arab kata darabani wa baka, syatamani washtaka. Dia pukul aku, dia menangis, dia maki aku, dia mengadu. Dia kata geng-geng tu telah menyesatkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Saya duk cari siapa dia yang duk kata, tak ada siapa kata apa. Baru ni ada seorang tanya, mari Asy'ariyah dan Maturidiyah kata entah yang mengaku Maturidiyah pun nak sebut tak boleh. Sejak bila ente tahu perkataan ni? Dia kata ke belakang yang ni duk pindah. Kalau ente kata semua orang Asy'ariyah Maturidiyah, depa semua orang Malaysia ni baru duk sebut 2-3 hari ni dah. Betul. Kebelakangan ni. Biarlah umat Islam tu di atas apa yang mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kumpulan ini memecah belahkan umat dengan nak cek Maturidiyah Asy'ariyah, Maturidiyah Asy'ariyah. Nama pun tak tahu, tanya dia apa dia Maturidiyah Asy'ariyah, dia pun tak tahu. Apa beza keduanya, dia pun tak tahu. Kenapa dah Maturidiyah ada Asy'ariyah pula? Kenapa tak Asy'ariyah saja tidak Maturidiyah? Dia pun tak tahu. Hanya ditimbulkan oleh golongan musuh yang menjadi jarum yang jahat di kalangan orang Islam supaya nak jadikan orang Islam macam Mu'tazilah buat tu. La ilaha illallah tak cukup. Quran makhluk ke tak? La ilaha illallah tak cukup. Jadi intinya poin yang pertama beliau Dr. Mazah menyampaikan kepada kita semua bahwasanya perbezaan pandangan, perbezaan mazhab di kalangan umat Islam itu adalah hal yang biasa, bukan sebuah masalah. Kita mempunyai pandangan berbeza, mempunyai mazhab yang berbeda, itu adalah sesuatu hal yang biasa. Yang jadi masalah adalah ketika kita berbeza pandangan dengan pandangan orang lain, kemudian ketika kita mempunyai berbeza mazhab dengan orang lain, kemudian kita memaki orang lain, kemudian kita melabel orang lain itu kafir, kemudian sesat dan sebagainya, itu adalah hal yang salah. Menganggap diri kita yang paling benar daripada yang lain, itu adalah sesuatu hal yang salah menurut pembahasan Dr. Mazah barusan, gengs. Asy'ariyah Maturidah. Wujud bila makan atau semua geng tak nak makan. Kita jangan jadi macam tu. Kita husnuzan, satu orang Muslim. Betul. Muslim. Tak biar dia ni Muslim, akidah dia tak salaf. Apa ya akhi? Salah-salah lah.
Muslim. Hatta bab takwil tak takwil sifat adalah bab sebahagiannya ialah ijtihadat. Kita mungkin kata rajih, marjuh, tapi tidak menjadi kafir kerana masalah itu. Telah mentakwilkan sifat-sifat Tuhan itu sebahagian daripada para imam. Al-Baihaqi telah mentakwilkannya Ibn Hajar Al-Asqalani, dan beberapa tak sifat ditakwilkan juga oleh An-Nawawi, Ibnu Jauzi, dan telah tak mentakwilkannya Ibnu Abdul Bar, tidak mentakwilkan Imam Ahmad dalam sebahagian sifat, kebanyakannya benda hatta khilaf. Tak apalah kita tak usah takwil, disebabkan itu lebih merupakan majoriti salaf, dan salah bukan dengan makna. Tapi alhamdulillah saya tak tengoklah orang sunnah duk kapi-kapi orang ni. Kalau ada kapi apa, kita tak kita kata dia laisa minna. Kita kata ni dhaif, yang afdalnya begini, kita beritahu, tapi kita tak kapi. Ini orang tak takwil, dia kapikan. Hakikatnya apabila satu orang kata Allah laisa kamitslihi syai', Allah tak sama, kemudian dia tak takwil ke, dia takwil, dia tak mau takwil ke, dia Allah laisa kamitslihi syai', dia yang cukup. Dia tak mau nak kata kak dia tu mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Dia yang pandai-pandai pergi buat. Itu jadi pening. Apalah macam tu cara manusia berfikir. Kita kalau boleh nak mengelakkan menghukum berdosa orang lain. Sebab itu manhaj yang kita ajak pun memudahkan fiqh supaya umat tak dituduh berdosa, meluaskan mazhab supaya orang tak dianggap salah. Okey. Jadi beliau sekilas sedikit menyinggung kita sebagai manusia biasa, intinya sebagai manusia biasa yang tak lepas dari salah maupun dosa. Kita jangan melabelkan seseorang karena perbezaan pandangan, kemudian orang tersebut sesat, orang tersebut kafir, orang tersebut melakukan dosa yang besar. Itu adalah sesuatu hal yang salah. Yang berhak menghukum dia mendapatkan dosa atau mendapatkan pahala itu hanyalah Allah. Kita tidak boleh menghukum, kamu melakukan amal ini sangat dosa, kamu neraka, kamu surga. Jadi yang benar-benar bisa menghukum apakah seseorang itu akan mendapatkan dosa maupun pahala, itu hanya Allah yang menentukan. Kadang kalau kita melakukan sesuatu hal kebaikan, katakanlah seperti solat, tetapi diniatkan ingin dipuji oleh seseorang, bukan solat, bukan ibadah karena Allah, maka ibadah yang notabene-nya itu adalah mendapatkan pahala kemudian berubah menjadi dosa. Kenapa? Karena didasari dan dilandaskan dengan niat yang salah. Jadi seperti itu. Sekali lagi, kita sebagai manusia biasa tidak boleh menghakimi seseorang itu dosa, sesat, kafir, dan sebagainya. Ada salah. Di selatan negara Jiran, mohon bantuan untuk melahirkan satu badan. Dan mana kita tahu badan ni adalah badan yang menghidupkan bid'ah. Adakah kita bagi sumbangan itu jadi jariah? Bila kita ada banyak option, Menarik ini guys. duit kita pun tak banyak. Kalau duit banyak tak apa. Tapi sementara jolo tak balik ni, kita apa nama, kita berilah duit tu pada tempat yang benar-benar kita kaisul fatan, jadi orang yang cerdik. Duit kita beri kepada tempat yang sesuai, kan? Yang kita rasa bermanfaat. Itulah saya tahulah maksud kadang-kadang duk main minta. Tanya lo. Kadang-kadang orang nak main minta. Tanya nak buat apa?
Dia kata nak buat benda apa di situ, kena bagi tahu. Ramai orang dia buat keluar duit, kan? Allah tak apalah infak, tapi kita infak kena berfikir semua infak. Melainkan setelah kita berfikir, dia tipu kita. Dia kata nak buat masjid, rupanya dia pergi ambil buat lain. Mudah-mudahan kita dapat pahala lah pasal niat kita yakin masjid, dosa dia tanggung. Tapi kalau daripada awal kita tahu dia nak buat tempat lain, tapi aku harap dia buat masjid lah, tak boleh lah macam tu. Hak tu bukan tak cerdik, dalam bahasa Sanskrit dia panggil bongok, tapi wallahu alam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Saya berharap tempat ni akan terus dimakmurkan oleh sahabat-sahabat semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku semuanya, dalam ceramah kali ini Dr. Maza mengingatkan kita tentang satu penyakit yang semakin membimbangkan dalam kalangan umat Islam hari ini, yaitu sikap terlalu mudah menghukum, mencaci dan melabel orang lain hanya kerana berbeza pandangan. Hakikatnya, Islam tidak mengajar kita untuk bermusuh hanya kerana berlaku khilaf dalam perkara perselisihan oleh para ulama. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengajar bahawa sesiapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan solat menghadap kiblat yang sama, dan hidup sebagai seorang Muslim, maka dia adalah saudara kita bersama. Dr. Maza menegaskan bahawa kita tidak semestinya bersetuju dalam semua perkara. Perbezaan pendapat memang akan senantiasa wujud kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kemampuan berfikir yang berbeza. Namun, perbezaan itu tidak sepatutnya menjadi alasan untuk saling mencela, memfitnah, atau lebih buruk lagi mengkafirkan sesama Muslim. Beliau turut menyentuh bagaimana sebahagian pihak terlalu sibuk melabel orang sebagai Asy'ariyah, maksudnya Maturidiyah, Salafi atau pelbagai gelaran lain, sehingga terlupa perkara yang lebih utama, yaitu memelihara ukhuwah Islamiyah. Ramai yang hanya mengulang istilah-istilah tersebut tanpa benar-benar memahami maksud dan sejarahnya. Lebih penting daripada label ialah akidah asas yang menyatukan umat. Selagi seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta tidak menolak perkara asas dalam agama, kita hendaklah berlapang dada terhadap perbezaan yang berlaku dalam isu-isu ijtihad. Dr. Maza juga mengingatkan bahawa para ulama besar sendiri mempunyai perbezaan pandangan dalam beberapa perbahasan akidah dan sifat-sifat Allah. Ada yang memilih pendekatan takwil dan ada juga yang tidak mentakwilkannya. Namun perbezaan tersebut tidak menyebabkan mereka saling mengkafirkan atau memutuskan ukhuwah sesama mereka. Inilah akhlak yang patut kita contohi. Apabila kita tidak bersetuju, kita jawab dengan ilmu, hujah dan adab, bukannya dengan cacian atau kebencian. Seorang Muslim tidak sepatutnya berasa bangga apabila berjaya menjatuhkan maruah saudaranya sendiri. Di penghujung ceramah beliau, yaitu Dr. Maza, turut mengingatkan tentang kepentingan menggunakan akal dengan bijaksana dalam berinfak
Islam menggalakkan kita bersedekah, namun kita juga dituntut untuk memastikan sumbangan diberikan kepada pihak yang benar-benar amanah dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sikap berhati-hati bukan berarti kedekut, tetapi itulah kebijaksanaan yang diajar oleh Islam. Kesimpulannya adalah ceramah kali ini mengajar kita bahwa kekuatan umat Islam bukan terletak pada keseragaman pendapat, tetapi pada kemampuan untuk berbeza dengan penuh adab. Jangan mudah menghukum, jangan cepat mengkafirkan, dan jangan biarkan perbezaan memecah belahkan ukhuwah yang telah dibina atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mendapat manfaat daripada perkongsian ini, jangan lupa tekan like, kongsi, dan subscribe supaya lebih ramai dapat mengambil pengajaran daripada ceramah-ceramah ilmiah seperti ini. Tinggalkan juga pandangan Anda di ruangan komen dengan penuh adab dan hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat, dan mengurniakan kita akhlak yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.